punca, kenapa kita kamu macam ingin tahu kamu macam baru nak discover, baru nak macam cari tahu pasal benda pertama masuk zone, taraf ikut whole music, watak-watak dalam cakrawala. Masih kela ada vibe on the Fendi. Diorang lari balance macam kaki tiada envy. File aku besar tidak muat micro SD. Tapping dengan alif bila sudah masuk SG. Aku pita kuning yang kau tidak boleh cross. Masih lagi ill lepas sudah 3 dos. Tidak buang-buang ini cara aku floss. Bagi take ride the list dan tengok how it goes. It's like I drank a whole cup. I woke up in panic. It's like Madam Boy. It's like the world not cool if I made it. Paksa langgar sogit. Sampai leher beku dah mau sogit. Lawan dunia kena tu pocket. I so medic and she love my biometrics. This for my babes, I so be your cookie. Bintang film ucap tama masuk zone, getaran ikut whole music, watak-watak dalam cakrawala. bagi ubat betul tak, kamu kena faham dia tunang. Once tunang aku dah membengkok, boleh tak esok nak bagi betul atau boleh tak? Tak boleh. So dari sekarang aku dah kena jaga posture dan semua. Tidur macam saya cakap tadi semua kena jaga. Main phone jangan sengit macam tu. Duduk jangan duduk. Tu semua benda tu takkan berlaku sehari semalam. Dia benda yang kronik. Dia benda yang memakan masa lama. Kalau pembedahan dan apa rawatan skoliosis ni itu je. Kalau teruk kita kena buat pembedahan untuk betulkan balik tulang. Itu kali teruk lah. Okey. So apa yang kita boleh buat, kita akan periksa awal. Okey, macam tu. Dan penting untuk kamu makan, jaga pemakanan. Kamu kena makan benda yang tinggi kalsium dan vitamin D. Saya always pesan ya semua budak-budak adik-adik kami untuk makan sihat. Makan Maggi yang selalu? Betul tak? Sayang tak makan apa? Sayang? So puncak, nanti orang cakap kat saya pula, Maggi tu puncak apa doktor? Maggi tu bukan puncak untuk yang ni saja, untuk semua penyakit. Sebab Maggi tu memang tak ada khasiat. Sausage semua makanan tak simak tu tak ada khasiat pun untuk kamu. Sebelum kamu dah makan yang tu, kamu akan kurang makan benda yang berkhasiat. Itu tujuan, tu kenapa kita bagi tahu jangan makan benda yang tak berkhasiat. Biar aku tolak rata hina letak mereka dingin bila tuju aki Nabalo Kartelo gaya idulu ini Isku es dari Chauriki Kartelo gaya idulu ini Isku es dari Chauriki Low times like the mouth when I came through. Masih sama gua jiwa Kinabalu. Yes sir. Dulu perang habis yang 70. Sekarang keep it simple here. Mana tahu fun yang nak bertinju. Silakan ini dan sebawa